Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya thank you pada semua sahabat-sahabat wartawan dan media kerana bersama kita pada malam ini. Pertamanya kita KPDN Kuala Lumpur telah menjalankan penguatkuasaan di bawah inisiatif Kita Gempur di beberapa buah premis perniagaan runcit di sekitar Jalan Silang Kuala Lumpur yang kita namakan pada hari ini sebagai Op Silang. Selain itu, operasi ini juga turut alhamdulillah disertai oleh Jabatan Immigration Malaysia Kuala Lumpur dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ini di bawah KL Strike Force, iaitu satu kerjasama bersepadu di antara agensi seluruh KL. Kita melaksanakan penguatkuasaan dan serbuan secara bersepadu. Memberi tumpuan terhadap premis perniagaan runcit dan restoran serta lambakan warga asing di sekitar Jalan Silang, Kuala Lumpur. Tindakan ini dibuat susulan terdapat aduan dan hasil risikan kita sendiri, maklumat yang kita terima yang menyatakan premis perniagaan yang diuruskan oleh warga asing tidak mempamerkan pengenalan harga pada barangan serta melakukan kesalahan yang lain seperti menjual barang kawalan seperti gula, minyak masak, tepung dan gas cecair tanpa lesen yang sah. Okey, jadi secara ringkasnya pada malam ini seluruh kita pada operasi pada malam ini telah melaksanakan serbuan dan pemeriksaan ke atas 12 buah premis sekitar Jalan Silang. Siasatan akan dilakukan di bawah Pakturan 3, 1 Pakturan Kawalan Bekalan 1974, iaitu berurusan dengan barang kawalan berjadual tanpa memiliki lesen yang sah. Okey, penalti tu saya tak mahu sebut lah, selalu kan nak sebut, saya pergi rujuk lah. Okey, ringkasnya KPDN WPKL hari ini atau malam ini telah mengeluarkan kompaun di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 kepada para peniaga dengan jumlah keseluruhan bernilai RM6,000 kerana melakukan pelbagai kesalahan, iaitu tidak mempamerkan pengenalan harga bagi barang jualan serta menggunakan alat timbang dan sukat yang tidak ditentu sah. Majoriti yang kita temui hari ini melakukan kesalahan tidak mempamerkan harga yang lengkap, dan kita mengambil tindakan walaupun dia telah pamerkan harga pada sebahagian barang, tapi kita tetap mengambil tindakan sebab berdasarkan undang kita perlu pamerkan semua harga barang dengan jelas. Okay. Selain itu, kita juga ada ambil kes timbang sukat yang dah mati, yang dah tamat tentu sahnya. Ini adalah antara kesalahan yang tiada kompromi dari pihak KPDN KL. Selain itu, saya nak kongsikan keseluruhannya lah. Keseluruhannya terdapat 10 kes yang kita buka, iaitu yang berkaitan dengan harga 3 kes, yang berkaitan dengan alat timbang 5 kes, dan 2 kertas siasatan kita buka di bawah Akta Cap Dagangan